Malaysia optimis dapat memuktamadkan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat tidak lama lagi apabila perbincangan mengenai tarif timbal balas dan pemudahan perdagangan antara kedua-dua kerajaan diteruskan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, perjanjian itu kini dalam proses semakan undang-undang oleh kedua-dua pihak dengan peguam sedang memuktamadkan butiran teknikal sebelum pemeteraian. We still got 24 hours to go. We are, now the lawyers are involved, so there's a lot of legal scrubbing. But, we are hoping and we are optimistic that we want to see this done. I think with this agreement, it will give certainty on many of the issues that have been raised by the investors and by companies. Beliau berkata demikian ketika sesi bual bicara di Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2025 yang diadakan di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITAC. Walaupun beberapa produk seperti yang ditarifkan dalam senarai kadar tarif mungkin dikecualikan di bawah perjanjian baru itu, namun rundingan masih berjalan dan dijangka diteruskan selepas pemeteraian. Tengku Zafrul berkata perbincangan dengan Amerika Syarikat meliputi tarif timbal balas mengikut Seksyen 232 Akta Peluasan Perdagangan 1962 Amerika Syarikat, manakala rundingan khusus mengenai sektor termasuk semikonduktor dan farmaseutical masih diteruskan. Berdasarkan Seksyen 232, ketua bagi mana-mana jabatan atau agensi atau mana-mana pihak berkepentingan boleh meminta Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat menyiasat kesan import tertentu terhadap keselamatan negara Amerika Syarikat. Tengku Zafrul mengulangi sokongan berterusan Malaysia dan ASEAN kepada multilateralisme walaupun menghadapi peningkatan langkah dasar pelindungan. Beliau berkata ASEAN akan menandatangani dua perjanjian perdagangan utama, Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN serta Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China yang dipertingkatkan, menunjukkan komitmen blok ini terhadap perdagangan terbuka dan kerjasama ekonomi. Pada masa sama, Malaysia sedang meneruskan usaha kerjasama baru dalam rantaian bekalan nadir bumi global dengan mengenakan sekatan ekspor mineral penting bagi menggalakkan pelaburan dalam logistik dan hiliran.